5.4k. Like lagi guys. Kalau boleh kita nak dapat 6k. 6k. Okay, siapa baru join, welcome. Nak start dah, betul dah nak start. Baru nak lawan ni. Extra Joss. Ya, boleh. Ni baru start. Milo. Yelah. Ini semua nak air. Boleh. Yeah, let's go Selamat, let's go. Siapa yang baru join, tap lagi guys. Honey guys. Korang tap lagi. Oh, dah 6.7k. Thank you guys. Sambil tengok tu like banyak-banyak. Thank you. Ya, dia macam tasbih digital lah, abang kata Amina. Saya tak boleh ada opinion ni. Saya kena neutral, tapi terpaksa lah bias sikit. Wah, ni hantar fire, terbakar tempat dia. Tu Alia jadi kan, tapi dia mesti malu.
warna. Okey ke tak? So, warna ke? Zati? Ha, Zati. Kenapa? Tu. Ah, betul. Kita orang panggil dia Aboy. Yang nombor 1 tu. Betul. Oh, bukan lah. Alah, orang parah. Jadi ada. Bagi-bagilah. Double. Come on, guys. 7.2k like. Thank you. Boleh ke kita dapatkan 8k? 8k. Tap je. Sambil-sambil tengok. Siapa yang tengah tengok, tap je. Thank you. Tap lagi. Like lagi. Tap. Kita nak dapatkan 8k je dulu. Lepas tu boleh sambung tengok jap. Nampak tak? Siapa tidur? Sekarang segamat mendahului 10. Angka 5. Pastilah dia digambar. Tapi tak apa lah. Apa tadi?
saya diam, saya diam. Saya janji saya diam. Boleh lah ya. Awak panjang bagilah diskaun. Dia comeback lepas patah kaki kan. Siapa yang baru join, welcome. Jangan lupa follow Epsilon Volleyball Club. Kita baru debut semalam. Jangan lupa like juga, tag banyak-banyak. Dah 8.4k dah ni guys. Soalan. Lama tangkap yang main open nombor berapa? Saya tak tahulah sebab saya daripada UiTM Segamat. Saya dekat sini untuk tengok tim Segamat. Sorry, kalau saya tahu nanti saya roger. Thank you pada yang like, tap. Tap lagi guys. Dapatkan 10k.
Okay, 10.1K. Okay lah, sekarang ni lebih ada. Lagi kurang sikit ni. Okay lah, tak pernah apa pun. Dia tak pernah training apa pun. Sorry, kita orang tak buat. Tak buat. Perfect. 3 point. Jealous pula. Kita tak boleh buat. Dah dia tak tengok. Ya. Baju. Memang dia situ. Betul. Dia je saya lah. Tapi aku pun tahu tempat. Ha, macam tak apalah. Thank you siapa yang like. Tap lagi guys. Saya kalau ada tertinggal soalan korang boleh up balik Tapi kalau tak ada jawapan saya cakap Tap lagi guys. Tap lagi. Dapatkan 12k. 12k je kita punya goal sekarang ni. Lepas tu boleh sambung tengok main tu. Tangkap mengejar. Sekarang ni Gamat masih leading 17, tapi Tangkap dah kejar 15. 13-15.
boleh juga sebab Farah tu pun first ball dia tak konsisten lah adik. So kita tengok dulu kot. Memang tak tahulah kalau benda ni make sense kat tempat lain. Masalah kat UiTM Segamat ni dia macam dia merangkumi masalah orang-orang kat sini juga. Football tak ada. Sekarang ni dah 18 sama. 19. Ha? Satu 19. Oh, 19-18. Tangkap dah. Potong lah. 19 sama. Dua pun banyak buat. Sekarang ni tangkap tak banyak buat mistake lah kalau ikutkan. Segamat banyak buat simple mistake. Betul, go Segamat. Go Segar Amat. Oh, 11.4k. Sikit lagi guys, nak genap 12k. Tap lagi sambil. Betul. Aboy simpan ni. Tapi itulah, kalau first ball tak ada, saya pun tak boleh nak set tower kan. Betul. Bola dia pun. Okay, 12k genap. Thank you guys. Kita enjoy dulu live. Yang dia best of 3 ya, 3 set. I mean best of 3. Kalau satu sama dan main 3 set lah.
tangkap menang 25-22. Ada second set. Tap. Boleh dapatkan 13k tak sebelum kita start balik? 13k je. First set tangkap menang lawan Sugamat 25-22. Ni nak masuk second set. Dekat Dewan depan Jackal. Dewan bola gelanggang. Gelanggang bola keranjang. Dekat depan Jackal Segamat. Dia cakap ni, jangan cakap dah. Okay, like. Genapkan 13k. Lepas tu boleh fokus.
ada dekat Dewan pun tak tahu apa yang berlaku. Mana ni? Acong. Saya ada dengan Arif ni. Dia kata tadi 30K like dia datang. Dia datang betul ni. Allah. Daripada Mu dia nak balik apa Shah Alam Wahidah lah. Kita yang kat belakang kamera ni tingginya 154, 155. Kalau kita naik blok dapat ujung jari je. Siapa ni? Hans. Sebab awak cakap miss kan? Saya rasa student saya lah. Like lagi. Genapkan 13K guys. Allah Akbar. Oh, Hani PG. Okay. Ni Izzah Hani. Betul lah. Tu belah sana segamat. Tu parrot tu. Belah sana merah. Yang putih ni tangkap. Jam sangat. Almost hybrid. Apa? Oh, thank you Mija. Siapa lagi? Like lagi. Nak genapkan 13K je dulu. Lepas tu korang boleh tengok sambung. Oh, come on. Like. Okay, 13K. Thank you guys. Bolehlah kalau nak gerak-gerakkan jari-jari tu sambil-sambil Nampak tu. Sebab second drive cuma bagi tahu siapa yang masuk kalau tak silap. Kau kena figure out yang lain still. Kalau kita dah macam into the game, kita pun terlupa kan. Kalau dia bagi 2 keluar pula. Dia kena check balik lah location kan. Okay guys, tengah rehat genapkan 14K guys. 14 je. Waalaikumsalam. Ustaz Haris bagi salam.
Ada kat sini. Dia suruh awak datang. Jom. Tak like 14k je. 14k je. Lepas tu habis time out. Kita sambung tengok. Thank you korang. Sikit lagi. 13.7 dah ni. Saya dalam bas on the way ke TBS. Suruh bas tu patah balik lah. Okay. Sikit lagi guys. Okay. Dah 13.9. Sikit lagi. Betul. 14k guys. Thank you so much. Jom kita sambung tengok. Kalau ada soalan tanya je. Tapi bila tentu saya ada jawapan Kalau rajin exercise jari sambil-sambil tu, like lagi, tap lagi, follow sekali. Pasti dah butuh momentum berapa kali. Lepas tu confuse lagi. Kali benda sama ni. Oh, thank you Amal. Dia update markah. Dia update markah lagi. Dia update point. 96. Segamat warna merah. Merun merah. Saya ni kalau warna ni warna basic je saya tahu. Kalau merun aku dah tak tahu dah. Baru sampai segamat. Baiklah. Tapi segamat yang belah sana lah. Yang belah sini tangkap. Thank you guys. Dah nak 15k dah. Sambil-sambil tunggu masalah. Saya pun tak tahulah. Ni ada masalah rotation dengan tangkap. Tapi kalau katalah kita ada masalah dengan rotation, umpire dekat bawah, ref kat bawah tu dia bagi tahu siapa yang serve je. So yang lain kita kena teka sendiri lah. Dia macam ikut firasat. Macam tu. Mungkin dia orang confuse kot. Muhammad. Oh dah 15k. Thank you guys. Ni permainan apa? Bola jaring. Barangkali betul bola tampar. Tapi mainnya dekat Dewan Bola Keranjang. Dekat Segamat ni tak banyak tempat boleh main volleyball indoor. Allahu Akbar. Yang sama. Lina. Teknik tu memang kena ada training lain dah. Lepas tu kat UiTM mana boleh pula macam ni. Dia punya net dia. Dia pegang net tu pegang bola tu. Berapa poin? 10 sama.
16.3k. Thank you. Allah. Sekarang 11 sama. Ui, thank you guys, 18.4k. Yang belum follow Epsilon, follow tau. Kita akan cuba rajinkan buat live untuk training ke, untuk game lah.
lagi. Dapat 20k, nice lah. Kenapa kau elak bola tu? Ni first set. Second set dah. Tadi first set dia orang kalah. 25-22. Muhammad Faizal Alias. Yang ni dekat Segamat. Dewan Bola Keranjang depan Jekyll Segamat. Betul Chong. Sorry tak nampak tadi awak punya komen. Betul. Haris ada kat sini dekat sebelah kiri kamera ni, sebelah kiri saya ni, budak-budak tangkap. Amai Yasir pun kenal. Tak adalah kenal, tapi Amai Yasir kenal lah Haris. Thank you yang baru follow. Jangan lupa like. InsyaAllah lah kalau ada apa-apa game ataupun apa-apa training dekat J1 pula Day1 ni, InsyaAllah kita akan buat lah live. Day1 dia gelanggang bola keranjang. Kalau nak datang sini boleh Waze ataupun apa nama boleh sebut ke? Boleh lah search apa tu? Jekyll Segamat. Dia memang dekat bandar, sebelah dataran Segamat. Sebelah dataran Segamat, bertentangan daripada Jekyll. Thank you Amma. 18 ribu kan? Okay, dah 21.9k. Thank you everyone yang baru follow pun. Thank you. Kuli Hill. Allah. Boleh katalah dia dah baik. Tapi sebab ada plate dalam kaki dia kan. So dia still rasa pelik-pelik. Tak selesa tu adalah. Ada plate jual kaki dia boleh dapat duit. Tahu tak apa? Dia tak ingat tak tahu. Tim apa yang ada baju putih ni, bahu dia putih ni tangkap. Yang belah sana Segamat. Yang ni Johor Under 21. Ni tournament Johor Under 21. Okay, yang baru join, kalau belum follow. Lepas tu like. Dah 23.2k. Thank you guys. Tambah lagi.
Gila tarik pula. Gila macam tu. Oh. Eh, Oh. Kawan okey je. Kawan okey, tolak je dia. Ha, kau hidup. Kalau tak hidup dia marah, dia tolak kau. lagi betul tu tak ada. Ha, betul. Kawan okey je, pijak je dia. Kalau boleh tak nak lah. Kau boleh afford dulu je. Baik. Tengok kat mana, tengok kat mana. Member stress. Okay, so sekarang ni seri satu sama. Kita akan masuk set ketiga, rubber set. Panggil rubber set So rubber set ni point dia 15 sahaja. Kenapa? Yang kat atas tu kan? Tapi tu dia sekian. Kalau dia tarik kita dah tahu bila dah dia function. Thank you guys, 24.3k like. Wah, gila. Ni ada kategori selain tak ada. Yang ni memang tournament under 21 sahaja. Alright. Cuba dapatkan 25k sebelum diorang masuk rubber set. 24.4. Push sikit lagi. Sikit lagi. Tap je guys, tap je. Yang belum follow, boleh follow. Epsilon Volleyball Club ni dia beroperasi. Live dia boleh ada dekat Segamat, boleh ada kat Puncak Alam, boleh ada dekat Shah Alam. Merata lah, kita cover lah, merata lah Tapi hujung minggu lah, hari kerja kita kerja. Okay, kalau hari kerja kita dekat Segamat. Like lagi, like, tap lagi, tap guys. Lagi 0.5 nak sampai 25k. So untuk yang baru join, ini Johor under 21, Segamat baju merah kat sana, lawan Tangkak dekat sini. Diorang sekarang ni seri satu sama, masuk rubber set. Oi, baik Chong. Yang tadi tu tak habis. Apa dia? Pelik juga kalau time atas sama tu kan. Dah minum air. Belum. Mana boleh player je time out. Aku pun nak.
kalau dia tukar rotation aku tak tahu cakap apa lah. Tak ada roti tak. Daripada tadi Okey kan? kalau untuk apa? Tak tak Duduk tepi dia tadi. Duduk atas. ya. Kau nak cakap tak tua sangat tau. Ha. Tapi serabut kalau tadi. Aku 35 dah serabut gini. Sorry lah. Baik Chong dalam bas kot. Pasal dia cakap yang ni tim botak. Cakap lah. Amar ada borak tadi je kan. Hello guys. Welcome to Epsilon BC. Baru debut malam. Another 0.1k. Tap everyone, tap. Kita push pergi 25k. Lepas tu janji korang boleh rehat kejap. Kejap je rehatnya lah. Sikit lagi. Tap je. Sampai tengah tengok ni, tap. Thank you. Nice, 25k. Okay, korang boleh rehatkan jari. Okay, kita pun dah nak start dah. Jom. Define mahal atas 100. Slightly bounce 100. 60-70. Dia boleh, saya tengok berat dia kata boleh tampung DSLR. Okay, sekejap. Kita dah start. Ni third set, rubber set. Tangkak yang belah putih ni, belah sini, segamat dekat belah sana, baju merah, merun. I don't know man. Allah. Betul. Tapi dia prinsip tu. Dia tak tahu. Cumanya yang best nombor satu abang dia bagi bola tinggi dia jalan. Dia tak ada lah macam kalau tinggi dia gaya. Saya siapa yang nak buat? Nombor yang tengah tu. Cakap dalam live first tadi, saya cakap adik dengan kakak sama je kuat dia. Beza ni yang ni dia belum kontrol lagi dengan kekuatan. Kuat gila dia boleh tolak ATV seorang. Sebab kereta pernah sangkut dekat kebun ikut bapak dia berdua, Alia. Lepas tu bapak dia kena steering lah. Sebab dia tak selok lah dia. Sangkut kan. Dia tolak. Ikut turn. Tapi dia memang kuat lah. Tak sekuat kawanan tapi kuat. Okay. Jenuh. Oh.
So saya boleh nampak garisan merah sebelum bola. Oh, dia tak bertanggal dah. Pasal merah. Gayatnya. Kenapa? Ya. Macam mana? Ni. Ada orang bagi cepat. Ni satu Raja Ismayatin under berapa? Johor under 21. Baik. Alah, ya, dia memang sah. Bola panjang. Sama-sama. Ni rotation dia. Bayangkan kita orang masih keringatnya sikit kena terima receive dia, kita orang yang nangis. Aduh. Bayang kakak yang lecturer staff tu semua kena terima receive dia. Aduh. Middle lah. Bunyi macam bitter. Bunyi macam bitter. Pasti lah. Saya dah lupa. Main 15 kan? Sebab best of 3. Macam dah betul banget. Berapa? Sana 7 lah kot. Sini 5. Paling kita 95. 9. Mana boleh 9 tak ketukar 7, 8. 9 ni. Tak tahulah, kita dah lama tak main best of 3, selalu main Volleyball ni. 8, 5. Orang apa? Ha. Jadi boleh. Boleh ni. Kawan nak. I tahu lagu dah penat. Ingat aku tak dengar. I tahu you dah penat. Tapi you kena main. I tahu you dah penat. You ingat tak training kita yang penat tu? Tak ingat. Lepas ni diorang ada lawan. Ada. Sebab ini main round robin. Macam main liga gitu lah. Diorang akan jumpa semua tim. Sebab perempuan kan sikit je.
Ada lagi satu, diorang belum jumpa peluang ke? Betul-betul, belum peluang. Betul. Tak confident jadinya. Tapi bukan kejap lagi lah. Dia dah sakit lutut dah tu. Sebab dia asyik ketuk lutut dia. Dia tak tahu dia pakai knee guard ke tak. Apa? Alia? Tadi kan dia Lari kan ke belakang kan? Sebelas, lima. Weh, dia kena bangun ni. 12, 5. 12. Yes. Diorang belum dapat pun. I mean, saya betul. Kita dah jauh dah. Nampak boy. Tapi isu dia kan. It's a frustrating lah. Joey, Joey. Tahu dia dah betul-betul ke tak? Kenapa tak masuk? Tapi tak apa. Okay. 14, 6, 7. Okay guys, siapa yang ada lagi? Tap-tap sikit. Tap-tap sikit. Sikit je. Tak minta banyak. Sikit je guys. Thank you. Siapa yang belum follow Epsilon Volleyball Club, follow lah. Kita akan cuba rajinkan diri buat live training, live game yang ada berdekatan. Kalau hari bekerja, saya kebanyakan masa dia dekat Selamat. Kalau hujung minggu tu merata. So minat kita kat volleyball lah. Tak kira kelab lah sebenarnya. Tak kira game. Panasnya.
Rubber set, tangkap menang 15-8. Ha, 15-8. Ada lagi satu game untuk segamat. Kalau ikut jadual pukul 6. Ni kejap lagi. Dia lawan juga. Tak tahu. Final lah kan? Tadi semi So ni 3-4 final lah kot. Batu Pahat. Batu Pahat. Jadi dah keluar. Sebab Batu Pahat kalau JB final lah. Batu Pahat 3-4 rasanya. Tu betul. Okay. Thank you guys. Saya akan stopkan live ni sekejap sebab telefon panas, demam. Kalau saya dapat curi phone orang lain, saya buat live lagi Okay. Terima kasih guys. Dah tak tap screen ke guys? Wow. Penuhnya